Mungkin ada yang cari lauk ni tapi susah nak jumpa. Dekat sini ada. Yang adik ni sangai ni perut bulat. Yang abang ni tunjuk betul-betul lauk rare. Perut bulat salai masak lemak cili api. Biasa kan orang gebus je kan, dia salai. Pada saya okey. Harga makanan dekat sini mesra poket. Macam contoh asam pedas kepala ikan ni penuh RM12 je. Dekat sini makan tengah hari sebenarnya banyak lauk salai. Perut, urat keting, ikan, daging, itik, semua dia salai. Nama dia Tip Top Salai-Salai dan Ikan Bakar. Dia masak memang terus dekat depan tu je tau. Kau boleh tengok. Biasa kan orang masak dekat dalam, lepas tu dia wayang je letak kuali dekat depan. Dekat sini memang dia masak dekat depan tu juga. Pilihan lauk rasanya lebih daripada 15 jenis, termasuklah ikan bakar. Kalau nak datang pukul 11 pagi tu dia dah ready dah, panas-panas lagi lauk dia. Untuk kualiti lauk-lauk dia tu pada saya lah, alhamdulillah puas hati. Saya ada baca juga beberapa review yang sebelum-sebelum ni. Ada juga yang komplain pasal servis, tapi saya faham kalau orang ramai memang akan jadi macam tu. Saya harap lepas ni tuan kedai dapatlah jaga servis supaya orang boleh datang repeat berkali-kali. Sekali lagi saya bagi tahu, dekat sini makanan dia insya-Allah ada kualiti. Kedai dia selesa, parking dia pun besar. Nama dia Tip Top Salai-Salai dan Ikan Bakar. Lokasi dia dekat Jalan Saleh, Muar. Okey, bye.